Fungsi-fungsi eksekutif yang dilakukan oleh bahagian hadapan otak manusia adalah benda yang tidak boleh dilakukan oleh haiwan lain kecuali dalam konteks yang sangat terbatas seperti burung gagak ataupun magpie. Itu topik lain. Profesor Russell Buckley membahagikan fungsi eksekutif kepada 7 fungsi. Yang pertamanya adalah self-awareness. Self-awareness bermaksud keupayaan kita untuk membuat penilaian ke atas diri kita sendiri. Kita tahu kita berada dalam situasi yang macam mana. Kita sedar apa yang kita sedang buat, dan kemahiran ini sangat penting kerana dengan adanya kemahiran itu, kita boleh membuat penilaian adakah perbuatan kita itu baik ataupun buruk, kesannya positif ataupun tidak kepada orang di sekitar kita, dan dengan kesedaran itu bolehlah kita membuat pilihan sama ada kita nak teruskan satu perbuatan yang baik ataupun kita nak mengubah suainya. Bagi individu ADHD, self-awareness ini merupakan mangsa pertama. Profesor Russell Buckley di dalam buku beliau Taking Charge of Adult ADHD ada mengatakan bahawa individu ADHD sehingga dia mencecah usia sekitar 30-an, self-awareness dia boleh diletak tanda tanya yang boleh diragukan, dan ini menjadi satu daripada faktor mengapa menurut DSM-5 yang diguna pakai oleh doktor-doktor pakar untuk membuat diagnosis ke atas individu ADHD, cerita-cerita yang disampaikan oleh seorang individu yang mengesyaki dirinya itu ada ADHD perlu ditimbal balik dengan satu individu lain yang mengenali klien ini tadi, kerana kita tak boleh bergantung kepada apa yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri. Kita perlu ada cermin lain, kita perlu ada individu lain yang boleh menyemak dan membuat perbandingan. Ketika saya berjumpa dengan doktor pakar untuk melakukan diagnosis di Dublin beberapa tahun yang lalu, doktor berkenaan mengingatkan kepada saya agar seseorang yang mengenali saya ketika saya masih kanak-kanak perlu bersedia di hujung talian sekiranya ada keperluan untuk beliau menelefon dan bercakap dengan individu berkenaan. Jadi saya minta bantuan daripada abang saya yang berada di tanah air untuk bersedia kalau doktor nak telefon. Oleh demikian, individu ADHD yang ada gangguan kepada self-awareness ini, boleh jadi dia tak sedar dia ni adalah orang yang menjengkelkan. Dia ni adalah orang yang orang lain gelisah, tak suka kalau dia ada di dalam satu-satu majlis kerana mungkin dia bercakap dengan percakapan yang melukakan hati orang lain dan dia tidak aware dengan perkara ini tadi. Dan ini sudah tentulah merupakan satu cabaran besar terutamanya dalam konteks bersosial apabila kita sebagai seorang individu yang sudah dewasa tidak mempunyai keupayaan yang optimum untuk meneliti baik, buruk, bermanfaat atau mudarat perbuatan yang diri kita sendiri lakukan. Tapi ini adalah cabaran pertama kepada individu ADHD berkaitan dengan fungsi eksekutif mengikut model Profesor Russell Buckley, iaitu self-awareness.